Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang minta nasi kaumok 2. Boleh, no problem. Nasi dari Thailand bang eh? Nasi daripada Thailand bang, original bang. Resepi Selatan Hat Yai bang. Letak anyai eh. Ni kuning-kuning ni macam nasi kunyit ke apa bang? Bukan bang, ni nasi dia dah ada rempah dia bang, special rempah dia. Okey. Beras panjang-panjang eh. Beras panjang-panjang bang. Ini pun beras Thailand bang. Abang nak ayam apa bang? Ayam apa dia bang? Kita tag dengan peha je bang. Satu-satu abang. Satu-satu kan. Ni bang, saya kita besar ni bang. Ni satu berapa ringgit bang? Satu RM12 je bang. 12 ya? Bang. Kau tak sampai 30 lebih eh? Tak sampai bang, tak sampai. Kita RM12 je bang. Okey. Timun salad lah. Dia ada timun, ada salad. Lepas tu ini sos dia bang. Homemade. Ini sos dia memang homemade bang. Pedas tak bang? Dia bang, ni pedas-pedas manja je bang. Ni abang makan mesti rindu ni bang. Siap ni? Siap bang. Siap bang, saya kelar dulu. Sebab kalau tak kelar dia tak masak. Dia lambat masak. Okey, ni dah angkat dah. Bau sedap. Bang, Ya dengan bang. anak ni percaya bang, nasi lemak bini saya. Nasi lemak bini saya bang. Boleh bang. Bini abang lah punya. Bini saya bukan bini abang Okey, bini abang. Nampak ni. Perui nasi dia. Boleh bang. Ni sambal dia bang. Ni sambal padu. Tu apa sedap. Telur setengah. Ni itu mestinya ayam type. Ini memang sedap bang. Sedap bang, nampak sedap bang. Oh. Kat sini berapa bang? Nasi ni, nasi dah campur ayam RM9. RM9. Okey, cantik. Timun 2 bang. Ya, terima kasih. Sama-sama bang. Kita cuti setiap hari Senin sebab ada pasar malam. So kita buka pada pukul 5 petang sampai habis. Sampai habis lah. Sampai habis. Baik bang, terima kasih. Terima kasih bang. Selamat datang warung Tini saya bang. Okey, terima kasih. Okay.